Jom kita bincang satu topik yang panas sekarang ni, macam mana nasib kewangan kita menjelang tahun 2026. Dengan macam-macam benda jadi kat dunia dan dalam negara kita, ayo kita tengok gambaran besarnya dan yang paling penting, macam mana nak bersedia. Pernah tak rasa, kenapa harga barang makin naik? Bil pun makin tinggi. Kalau ya, awak tak keseorangan. Perasaan risau ni sebenarnya dikongsi oleh ramai rakyat Malaysia. Jadi, mari kita faham betul-betul apa yang sedang berlaku dan apa yang kita boleh buat. Baiklah, jom kita mulakan. Kenapa ramai sangat yang risau pasal ekonomi 2026 ni? Betul ke ada ribut yang bakal melanda? Senang cerita, tekanan ni datang dari dua tempat. Satu, dari luar negara, kita berdepan dengan ekonomi global yang tak menentu, ada konflik sana-sini dan macam-macam lagi. Satu lagi, dari dalam negara kita sendiri. Kita tengah lalui perubahan besar macam reformasi subsidi. Bila dua-dua ni bergabung, memang terus terasa kat poket kita. Petikan ni macam mengiyakan apa yang kita semua rasa kat pasar raya kan. Kata Dr. Nurliza, isu global macam kos tenaga naik ni bukan lagi cerita jauh kat TV. Itulah puncanya kenapa harga ayam, minyak masak dan kos pengangkutan kita semua makin mahal. Okey, kita dah faham masalahnya. Sekarang, apa pula rancangan kerajaan untuk hadapi semua ni? Jom kita tengok strategi besar di peringkat negara. Di bawah rancangan Malaysia ke-13, kerajaan ada falsafah 2 dalam 1. Pertama, menaikkan lantai. Maksudnya, diorang nak pastikan kualiti hidup kita semua terjaga, terutamanya dalam isu kos sara hidup. Dan, pada masa yang sama, diorang nak menaikkan siling. Ini pula untuk pacu ekonomi negara, tarik pelaburan dalam bidang teknologi macam AI dan semikonduktor. Kira macam, diorang cuba jaga kita kat bawah sambil pacu ekonomi ke atas. So, macam mana nak naikkan lantai tu? Salah satu cara utamanya ialah melalui subsidi bersasar. Apa beza dia? Dulu, semua orang dapat subsidi. Contohnya, minyak murah untuk semua. Tapi cara ni banyak bocor. Ada yang seludup dan sebagainya. Sekarang, bantuan tu terus pergi ke orang yang betul-betul perlu. Jadi lebih efisien dan lebih adil. Dan benda ni ada dua kebaikan tau. Macam yang Ketua Setiausaha Perbendaraan cakap, ia bukan saja tolong orang yang memerlukan, tapi duit yang dijimatkan tu boleh digunakan untuk bantu kawal inflasi. Malah, inflasi diunjurkan kekal bawah 2%. Ini langkah penstabilan yang sangat penting. Dan apa kesannya? Ada berita baik sikit. Pasaran nampaknya yakin ringgit kita dijangka akan mengukuh sekitar 3.34 berbanding dolar AS menjelang hujung 2026. Ini satu isyarat positif yang menunjukkan ekonomi kita ada daya tahan. Okey, itu cerita pasal negara. Tapi kita tak boleh duduk diam dan tunggu je kan? Apa yang kita boleh kawal? Inilah dia, keuangan peribadi kita. Jom kita tengok senjata apa yang kita ada untuk kuatkan pertahanan keuangan kita sendiri. Dengar sini, 3 senjata ni bukan lagi pilihan tapi dah jadi macam survival kit untuk hadapi 2026. Nombor 1, dana kecemasan. Ini benteng pertahanan paling utama kalau tiba-tiba hilang kerja. Nombor 2, serang hutang jahat macam kad kredit. Inilah musuh dalam selimut yang makan duit kita sikit-sikit. Dan nombor 3, jangan letak semua telur dalam satu bakul. Cari pendapatan sampingan pelbagaikan pelaburan. So, bila cakap pasal pelbagaikan pelaburan, inilah satu contoh macam mana nak pecahkan duit kita. Majoriti, mungkin dalam 55%, letak kat tempat yang lebih selamat macam ASB atau KWSP. Lepas tu, ambil sikit risiko untuk pertumbuhan, mungkin 25% dalam saham. Dan bakinya, 20% tu letak dalam emas sebagai insurans kewangan. Ingatnya, ini cuma contoh bukan nasihat kewangan tau. Tadi kita ada sebut pasal emas kan? Jom kita bedah siasat sikit bab ni. Kenapa tiba-tiba semua orang macam sibuk cakap pasal emas sekarang? Tengok nombor ni. Harga emas melonjak hampir 64% dalam setahun. Gila kan? Pulangan yang hebat ni menjelaskan kenapa ramai orang panggil emas ni safe haven atau tempat berlindung yang selamat, terutamanya bila ekonomi tengah goyang. Dan kenaikan ni bukan nasib tau. Ada 5 sebab utama. 1, ekonomi dunia tak menentu. 2, perang sana-sini. 3, bank-bank pusat seluruh dunia tengah borong emas. 4, jangkaan kadar faedah kat US akan turun. Dan 5, trend de-dolarisasi di mana negara-negara mula kurangkan pergantungan pada dolar AS. Semua ni buat permintaan emas melambung tinggi.
Rasa teringin nak mula melabur emas? Sekarang ni senang sangat. Kalau modal ciput, baru nak cuba-cuba, boleh mula dengan Hello Gold. RM1 pun boleh jalan. Kalau dah ada akaun Maybank, MIGAR-I tu pilihan yang mudah. Nak lagi serius dan mungkin nak tebus emas fizikal, boleh tengok Public Gold. Dan kalau dah biasa main saham, ada juga ETF emas. Tapi jangan salah faham, jangan letak semua duit dalam emas pula. Kena faham peranan masing-masing. Emas ni hebat untuk lawan inflasi, tapi ia tak bagi pendapatan pasif macam dividen. Saham pula boleh bagi pulangan tinggi, tapi risikonya pun tinggi. ASB atau KWSP pula lebih stabil dan konsisten bagi dividen. Kuncinya, seimbangkan semua ni. Okey, kita dah cover banyak benda, dari plan kerajaan sampai ke strategi poket kita sendiri. Jadi, apa kesimpulannya? Apa yang kita kena buat lepas ni? Rumusannya senang je. Nak hadapi ekonomi 2026 ni, kita perlukan plan serampang dua mata. Di satu pihak, kita harapkan strategi kerajaan berjaya untuk stabilkan ekonomi. Dan di pihak yang lain, ini yang paling penting, kita sendiri kena bina perisai kewangan kita. Gabungan dua ni barulah mantap. Dengar, masa depan memang kita tak boleh agak. Itu dah pasti. Tapi sama ada kita nak bersedia atau tidak, itu adalah pilihan di tangan kita. Jadi, soalan saya untuk anda, antara 3 senjata tadi, dana kecemasan, pengurusan hutang atau pelaburan, yang mana satu anda akan asah dulu? Mulai hari ini?